ada satu populasi di luar sana, mungkin diorang ada rasa perut tak sedap, selalu cerit-berit, selalu sembelit, ada simptom lah macam lepas dia orang dengar podcast Dr. Umar ni, macam ada apa yang Dr. Umar cakap ni, tapi takut sangat nak pergi jumpa doktor. Takut kena buat kolonoskopi, tak nak, malu, segan, takut sangat. Mungkin costing is not an issue, tapi diorang takut. Apa pandangan doktor kepada takut sangat ni dan nasihat doktor? Saya rasa takut ni antara benda yang paling baik, paling menular dalam kita punya society. Because dengan social media, dengan internet, kita baca banyak sangat tapi kita tak boleh nak proses mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. So the best is dapatkan pandangan, dapatkan assessment dengan doktor yang bertauliah and boleh dia bincang apa option lain, apa yang keperluannya yang pesakit perlukan, macam mana untuk doktor boleh bantu patient takut, hilangkan rasa gemuruh, rasa takut untuk menghadapi prosedur tu. Siri Jom dengan tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.